Ekspedisi kali ini, saya ke negeri utara Kedah Darul Aman. Lokasi kami bertempat di Tasik Gubih yang menjadi kebanggaan di kalangan para kasta dengan spesies giant snakehead yang terkenal dengan kegagahan merembat gewang dan memutuskan mainline. Namun itu bukan misi saya kali ini, kerana giant snakehead bukan ikan eksklusif dan mudah didapati di tempat saya. Saya ke sini dengan satu tujuan. Di sini saya dan tim akan menempuh salah satu daripada sungai yang membentuk empangan buatan manusia ini untuk sampai ke sempadan Thailand bagi memburu spesies yang diklasifikasikan sebagai kasta tertinggi ikan freshwater, iaitu kelah merah atau nama saintifiknya Tor Tombroides atau dikenali sebagai ikan mahsir. Misi ini telah dirancang sejak sekian lama bagi memastikan lesen mendaratkan ikan kelah melalui teknik casting yang saya perolehi di jeram perahu Sungai Tembeling, Pahang pada 2022 yang lepas dapat direnew semula bagi edisi 2025. Bagi menjayakan ekspedisi kali ini, saya ditemani Kasta Khairi daripada Bangi, Selangor yang mempunyai pengalaman beberapa kali ke sini. Tentunya misi ini tidak akan berjaya tanpa jurupandu berpengalaman, Sifu Master Otai Ijan yang terkenal dengan kudrat luar biasa menumpuh onak dan duri bagi sampai ke spot ikan kayangan ini. Jujur saya katakan, bagi tubuh badan saya yang lemah dan lembik ini, untuk menduga bukit dan jeram dengan beban yang berat membuatkan saya berfikir dua kali untuk ke sini lagi. Sampai sahaja di port perkemahan memang nak baring je guys. Ekspedisi ini memakan masa 5 hari bagi sampai ke spot yang kami targetkan. Untuk ke sini kami akan meredah Tasik Gubih untuk sampai ke salah satu anak sungai yang membentuk empangan ini. Untuk sampai ke hulu sungai, kami perlu meredah belasan jeram dengan menarik bot dan menolak bot orientasi batu dan arus yang siap sedia menguji kudrat jantan kami. Di sini saya sajikan sedikit sorotan proses bagaimana kami bertiga merentas belasan jeram yang sempat saya rakam sebelum kami tiba ke spot pertama untuk kami bermalam sebelum meneruskan perjalanan ke spot yang kedua pada keesokan harinya. Okay guys, sekarang kita nak pindahkan bot ni daripada sini ke naik ke jalan ni. Kita tarik bot ni guys. Laju. Tak boleh laju. Okey. Kita pegang bot Ya Allah. Lega. Boleh bang. Jadi bang. Boleh dah. Boleh. Alhamdulillah. Tolak ke sini ke sana? Tak lepas ada batu. Tarik tak? Jalan sekejap. Dalam. Tak jejak tanah. Hujan akan memintas. Dia akan duduk kat seberang sana. Jadi saya cuba naik. Ni air terlampau laju. Tak boleh stand kat sini.
Kena pergi sana. Lepas sikit. Ngam. Ya, harus kuat. Lagi tinggal teruk bang. Tidur. Oh, tak kuat. Dah. Macam mana? Bawa berapa kali lah. Tapi tak banyak lah yang teruk betul tak? Sebelum ni bawa bot naik atas tak? Dia banyak ya. Oh guys. Tapi macam mana? Abang masuk Taman Negara. Oh ini lagi ekstrim lah. Sini lagi ekstrim guys. Sebab sini Ijam bagi customer Ijam henna, baju henna. Ya. Ijam tak pakai kelindan. Sana ada kelindan. Kelindan. Sana semua buat kan. Customer ikut tepi lah. Ikut jalan lah. Sini Memang semua kena turun. Indah kenikmatan. Ini masa Ijam lah. Ni masa kena ayah pun ni. Bawa dia. Nice guys. Sejuk dia. Ini sebab hujan kat atas, so air dia agak keruh sikit. Tapi hutan bergunungan ni dia sekejap je keruh dia. InsyaAllah dalam satu hari dia akan jenis balik lah. Itu pun kalau tak hujan berterusan lah. Kalau hujan berterusan nasib lah. Tapi air ni orang kata air bulu kera ni, macam ni kan, air bulu kera memang just nah ikan tak nampak kita. Dan ikan tak culas lah. Kalau air terlampau jenis, ikan culas. Dia nampak orang dia dah takut-takut dah. Macam tu lah sikit sebanyak yang aku tahu lah kan. Orang cerita. Kita rehat jap. Tu tengok Mak Ijan buat pagi tadi. Bagus lah dari komputer. Orang nak set trip lah. Orang nak set trip dengan dia. Baik lah. Makan dalam air lah. Guys, tengok kipas pun patah. Ada kipas lah. Dua. Ni pun patah lagi. Ni pun patah lagi guys. Ini sebilah eh. So, nak naik sini bukan kaleng-kaleng eh. Tak bubuk. Tapi yang geram kan nak mancing. Ini bukan tempat dia. Tempat dia ada lagi guys. Sorry.
Licin. Sorry. Okay guys, jeram yang keberapa aku pun tak tahu. So tu buat kita orang. Kita akan masuk ke jeram yang terus ni. Depan tu ada jeram lagi guys. Hari makin mendung. Oh, ni kerja gila kan. Itu lagi satu jeram. Fikir yang mana yang paling masuk ni. Ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oh, baik. Takut bawah bocor. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sama. Mana? Kat sini? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kita nak lalu tempat ni. Kemahiran mengemudi bot amatlah penting dalam proses meredah jeram. Kesilapan yang kecil boleh membahayakan keselamatan dan membawa kepada kemalangan yang tidak diingini. Ya. Saya angkat enjin.
Kita parking kat sini. Dan kita akan jalan kaki naik ke atas kat base camp ground, insyaAllah. Kami tiba pada lewat petang di spot yang pertama dan akan bermalam di sini semalaman sebelum menyambung trekking pada keesokan hari. Ya, Sifu kita berjaya hidupkan api dalam keadaan suasana basah macam ni. So ni kita orang punya hammock. Dan ni air KO. Orang tak dalam ni dulu sebab dia orang kekurangan bekas periuk untuk masak. Sekarang ni kita orang nak masak nasi, guys. Tu tekong kita, tekong Jan masak nasi. So ni pot kita orang tidur malam tadi. Sejuk beku, guys. Aku punya beg masuk air masa kita orang punya boat kita orang terbalik tu. So masa itulah aku punya beg waterproof. Tak boleh cakap waterproof lah. Lepas ni kan beli beg waterproof pun orang still kena salut juga. Dia tak betul-betul waterproof lah. Lagipun masa tu beg aku memang betul-betul gemuk. Jadi masa kita lipat tu pun dia tak boleh lipat banyak. Jadi dia tak efisien lah, guys. So ni buat tu orang. Oh, strike. Cantik lah. Baik. Semalam susah sikit. Lagi besar semalam. Okay, lauk hari kedua ikan sebarau dengan sambal bawang potong. Makan kat tepi. Aku tak ada lesen lagi, guys. Hari kedua. Tadi pagi tadi ada kena patok, tapi tak lekat lah kan cerita dia. Dan kumbau biasa lah. Yes, makan dulu apa-apa pun. Hari kedua, kami mula mengemas barang dan akan memulakan trekking dan berjalan kaki seharian untuk sampai ke spot yang seterusnya. Stamina dan semangat merupakan dua perkara yang sangat penting. Tanpa dua perkara ini, Bukit Taubat dan Bukit Insaf akan tersenyum merobohkan jati diri korang untuk sampai ke destinasi.
Barau. Right. Buka on sini. Hey. Allahu Akbar. Ha. Strike. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Oh, belik tadi Belik abang. dengan saya. Oh, dekat. Strike. Allah Akbar. Oh, besar. Allahu Akbar. Wah, sayang lah. Strike, strike, strike. Mantap guys. Sebi. Nak keluar kan? Nak keluar kan? Nak keluar. Ya. Tidak ada tahap. Basah guys. Angkat. Letak kat muka sikit. Mantap. Mesin tengas. Mesin tengas guys. Alhamdulillah. Tak on GoPro. Ya, stand. Stand.
Allahu Akbar. Strike. Strike guys. Cik. Ini kecil ni guys. Kelah merah? Tengah guys. Tak on GoPro. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Lepas ni je? Mantap. Tak sempat on lah guys. Tempat tak target, tiba-tiba dapat. Tempat target tak dapat pula. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ketiga, inilah hari yang dinantikan. Tiada lagi beban berat untuk dipikul. Hanya senjata pembunuh untuk mendaratkan spesies daripada keluarga ikan kap ini. Start guys. Gewang apa ni? Gewang ulat. Tak rekod lah guys. Alah, time strike tak rekod. Stop. Oh, kelah. Kelah ke tengas? Tengas. Alhamdulillah. Terima kasih Jan, terima kasih banyak. Macam tu. Terima kasih. Macam mana abang balik kat kawasan mana? Kat tempat air turun. Kedudukan dia tu macam tenang sikit ke? Saya balik kat tempat tenang tu. Betul, nampak. Macam Ijan cakap. Dia kena pandai cari kan. Abang tengok keadaan ni. Sebab tu Ijan tengok kata kita setiap sungai ni kita ikut situasi. Keadaan tengok sungai tu macam mana. Baru kita boleh cari strike. Kita kena faham dia tu. Dia punya tempat tenang, tempat lekuk tu kan. Tempat dia nak melepak, tempat dia nak main. Kan?
Alhamdulillah guys. Bang Fazil. Alhamdulillah. Lebih kurang senyum juga lah ni. hari ni rezeki. Lebih kurang. Oh ya Allah. Ekor kita. Terima kasih. Pasal ni memang karen ya. Tolong pengang kejap. Alhamdulillah. Mantap. Tengok muka. Rezeki muka ada senyum. Strike. Aduh. Miss. Waduh. Strike guys. Dekat. Strike. Ada. Ada batok. Apa lain ya? Double line ke single? Single lah. Single. Terbaik ya. Mantap. Strike. Cut. InsyaAllah. Ui, 2 ekor kejar dia. Memang dia satu geng. Lepas bawa Ni tambah. tambat. Kita kumpul tengah dengan ni je. Saya strike lagi. Cek. Strike. Lorong. Wow guys.
Sekarang pukul 2.30 kan. So hari ni kita orang tak bawa beg, kita menganduk je. Sekarang ni cuaca dalam keadaan hujan. Alhamdulillah. Yang base ekor satisfied, kita bawa balik dengan hidup. InsyaAllah. Hujan makin lebat guys. Pertama main kat jeram ni, kepala air lah pertamanya. Kemudian yang kedua, takut air hujan kat hulu kan. Bila air hujan kat hulu, ditahan empang macam kayu basah ke, kayu tumbang ke, apa daun kering ke. Dia orang tak tahan, tu jadi kepala air tu. Ush. Lepak buah kayu macam mana nak masuk tengah-tengah tu? Ha? Ada? Dia patut. Kat situ. Cantik. Depan sikit lagi pagi-pagi. Kena. Culas. Apa bird nest pula ni? Aduh. Besar tu. Sikit lagi. Ikut je. Gila banyak buah ni. Wah, kena. Cantik. Dekat. Kena sekali hilang terus. Nak kena angkat ni. Plastik tadi tinggal sana. Oh, gila gelap. Subhanallah, besarnya. Selesai. Mantap kan. Besar je. Baik lah. Hati tengas. Start.
Right. Boleh bang, boleh bang. Baik guys. Mantap. Sai. Mantap. Mantap guys. Right, Semarau. Jangan mau tebi kan? Tebi mau? Semarau. Bang guru. Bang, paling depan ni tak kayu tu. Banyak. Kita lepas. Baru bisa kita kawan ni. Side. Kecut kita. Sorry. Kelam merah, Mat. Kelam merah. Kelam merah, Kelam merah, rumahnya erok itu Kelam merah, geng. Barang tak boleh dipaksa Dia kan naik bagi dapat lagi. Itu anak. Alhamdulillah. Woo! Size. Woo! Kelam merah guys. Ni dia. Monster jeram geng. Ha. Tengok. Woo. Barang tak ada barang. Oh. Thank you. Macam mana ni? Tahun lepas kilo sikit. Kilo Tahun ni kilo lebih. Naik sikit lagi Thank you Abang Fazil, Abang Ijan. Thank you.
Right. What's up, guys? Alright, cantik. Lucu. Aduh. Ada lagi. Kolam. Apa tu nak kolam atas tu benda. Kolam atas. Right. Double strike. Oh, double strike, guys. Banyak gila boy. Banyak gila boy. Kasar. Akuarium. Oh tu. Dalam, dia dalam. Dalam tu. Strike, guys. Oh, strike. Strike. Itulah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamera. Ini nama rezeki, bro. Allah. Alhamdulillah. Alah, ya Allah. Terima kasih banyak kawan-kawan. Oh, tak ada ubat. Oh ya Allah, kita ada strike kelah hari. Allah. Jatuh. Oh, saya baca buku cemerlang. Allah. Alhamdulillah, ya Allah, ya Tuhanku. Macam mana Mas? Ya Allah. Alhamdulillah guys, ni kelah ketiga aku seumur hidup on casting. Kali pertama di Jeram Perahu Lutung Belin pada tahun 2019
Saiz kecil je, dalam 500 gram, menggunakan Rapala Restorac saiz 4 color silver blue. Kali kedua juga di Jeram Perahu Lutemling pada tahun 2022, saiz 1.04 kg, menggunakan sensor Xavier 50S color tembikai. Dan kali ketiga guys, di Sungai Gobi bagi lesen tahun 2025. Dah 3 tahun aku cuba untuk renew lesen kelas ni. Alhamdulillah, dengan menggunakan inline spinner Huzairi saiz 8 gram warna copper, kelah bersaiz 1 kg berjaya didaratkan. Semua casting, mana ada botol-botol. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah. Inilah syurga. Syurga, ya Allah. Macam mana? Ya Kelah. Allah. Ni kelah, pusing belum? Okey tu kelah. Sekali bang. Ya Allah. Tu kelah. Ni ada seekor kelah geng. Ha, 2 ekor. Puas hati, ya Allah. Casting geng. Okay, gang, sekarang kita nak letak ubat lali, bagi dia pening, bagi dia tidur, bagi dia rehat sikit. Supaya tu sebelum kita ke base camp. Nanti cuba nak hidupkan dia. No. Dan macam tidur ni. Ini kan kelah kita. Seekor yang besar tadi tak dapat diselamatkan. Jadi kita akan akikah dia malam ni dengan teknik bakar guys. Sabar pun ada rekod lah. Oi. Okey. Guys, Macam apa ni? tengah masak lemak. Goreng berlada. Nah, ni menu special malam ni. Kelah bakar guys, Makan mewah malam ni ya. Ya Allah. Belah bawang goreng. Bawang goreng ada, ikan goreng bakar. ada, ikan bakar ada, sambai padu pun ada. Ni kalau kat hotel 5 bintang ni tak ratus-ratus ni tak sah ni. Ribu lah. Okay guys, ni je ikan yang berjaya kita selamatkan. So semalam dia dapat seekor, dia dapat 2 ekor kelah. Seekor tu tak berjaya diselamatkan, tapi seekor lagi berjaya kita tangkap. Tapi pagi ni memang out lah. Memang kita dah akikah ya. So ni ikan okay gang, ini saja untuk edisi kali ni. Edisi 5 hari ke Sungai Gobi di Kedah guys. So boleh aku katakan trip ni sukses. Aku berjaya daratkan, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi rezeki kali ni. Seekor ikan kelah, sebarau 3 ekor, ikan tengas dalam 5 ekor. Ada yang aku rekod, ada yang aku tak rekod. Ada yang miss call banyak kali lah. Dan alhamdulillah ni sungai ni bagi aku sungai yang lagi best guys daripada Taman Negara. Korang kena cuba. Cuma nak pergi kat sini extreme sikit, stamina kena kuat. Aku memang dah patah pinggang, patah lutut, patah bahu, semua patah lah. Tapi alhamdulillah berkat Tekong, berkat kawan saya memang selalu banyak support aku. Dia bagi tahu aku dekat je lagi, padahal jauh lagi. Tapi diorang banyak lah tolong bawa barang berat-berat semua. Dan bantu diorang tu, dengan bantuan diorang tu alhamdulillah aku berjaya jugalah habiskan trip ni. Trip 5 hari 3 malam, dan hasilnya sangat-sangat memuaskan. Dan berdasarkan aku sembang dengan Tekong kat sini, sama orang kampung kat sini aktiviti balak akan masuk kat tempat ni. So pandangan aku lah kan, sebagai rakyat Malaysia yang cintakan suasana macam ni, kalau once balak masuk, aktiviti balak masuk, dia akan jadi macam Sungai Pahang. Dia akan jadi macam dekat area Pahang sana kan. Air Sungai Tembeling tu
sebelum ni tak ada balak jernih. Tapi bila balak masuk air jadi kuning, air jadi merah. Ini sebab aktiviti mendani ikan ni. Tengah ikan kelah, dia orang tak akan duduk dekat air macam tu. Dia orang akan naik ke atas lagi. Dan benda ni selain daripada rosakkan ekosistem, kita akan lagi tukar untuk dapatkan spesies tengah ikan kelah ni lah. Dan apabila ada juga aktiviti pengembuman, aktiviti karen, dan benda ni akan musnahkan segala zuriat dia, anak-anak, cucu yang kecil-kecil semua habis. Bila once benda ni dah habis kan, dia akan rosakkan satu ekosistem kat kawasan tersebut. So untuk mereka yang ada autoriti dalam pembalasan, minta untuk buat pertimbangan semuanya untuk cari kat tempat lain yang jauh daripada sungai. Kita faham benda tu adalah sumber pendapatan negara, tetapi bagi yang orang yang mencintai kawasan macam ni, jadi macam ni kan, orang tengok macam dekat belakang sini, mana nak dapat KL, Selangor, mana nak dapat dah sebenarnya. Selangor pun ada yang ada kuala kubu baru bagi aku lah. Tu pun hasilnya adalah air kecil-kecil, tak adalah gorgon-gorgon ya. Dan benda ni guys, kalau kita tak bendung sekarang, generasi anak cucu kita nanti tak akan lagi dapat merasa suasana macam ni. Apatah lagi nak merasakan kelah. Mungkin dapat tengok gambar, tengok video sahaja, benda tu akan jadi super eksklusif. Sekarang ni harga pasaran ikan kelah yang hidup pun dalam 500 untuk sekilogram, RM500 sekilogram. Dan dekat tempat-tempat yang macam ni pun nak cari yang saiz yang sekilogram tu pun dah payah. Dulu saiz 5 kilo, 6 kilo masih ada lagi. Dan macam arwah ayah aku cerita, masa dekat Sungai Tembeling bahagian bawah lagi pun dah dapat banyak kelah dah. Tak payah nak pergi naik-naik dekat level atas kan. Tapi hari ni benda tu disebabkan kesukaran, nak payah nak dapat sebab populasi dia makin terancam. Dan benda ni, dan ikan ni makin sukar didapati. Dan hanya orang-orang yang betul-betul hardcore saja yang boleh bawa bot, tarik bot, redah hutan, bawa barang berat untuk sampai ke tempat spot yang kita nak cari tu. Jadi untuk mereka-mereka di luar sana, sama-sama kita support, cintai, sama-sama kita buat kempen, sama-sama untuk kita jaga sungai, cintai alam kita. Dan mudah-mudahan sungai ini dapat kita tunjukkan kepada generasi akan datang, anak-anak cucu kita nanti. Okay guys, itu saja untuk edisi kali ni guys. Sampai bertemu di next episode. Minta maaf aku banyak dah tak upload video sebab satu kumpau, satu banyak juga aku teriak aku pergi, tapi banyak kumpau. Dan dapat setakat 2-3 ekor yang kecil tu, aku jadi malas lah nak buat. Dan kali ni alhamdulillah untuk edisi kali ni antara trip yang terbaik dalam hidup aku dah. Okay guys, nanti aku letakkan link nombor telefon Tekong Ijan. Nanti kalau korang nak mencuba, menggagah dan berani diri korang untuk cuba tempat ni, contact dia guys. Okay guys, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.